Assalamualaikum, welcome back to RG channel. Okay, so today kita akan main game Zoo or Oof, which is game kena lari. Kita jadi binatang. Aku masuk first round ni dah start. Jadi aku terpaksa start je lah. Dengan jadi gajah besar gerabak ni, terpaksa lah Tapi tak tembak aku tu. Noob siap. Astagfirullahaladzim, tembak aku. Bawa cakap Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Okay guys, so if korang suka video ni, korang boleh like dan subscribe. Kenapa mata aku tutup? And guys, enjoy this video. Assalamualaikum guys, round 10 saat lagi nak habis. Kita spin tu. Spin. Baru ni kita main game Natural Disaster. Game tu tak best lah sekarang ni, sebab ramai hack lah guys sekarang game tu. Okay, 341. Jadi kira lah stop aku main game tu. Ramai hack lah. Jadi dah keseronokan untuk main game Natural Disaster macam dulu-dulu tu dah hilang. Ramai hack. Berjatuh. Tak boleh. Ni kenapa ni? Ush, orang mati. Okay, kita kepala cicak dengan membakaikan baju Melayu ni. Jomlah kita main game Zoo or Oof. Okay. Oh, tolong. Gus. Okay, boleh terbang. Jauh lu guys. Jauh lu. Terbang, aku naik atas. Nice. Tak naik atas. Kurang ajar punya game. Oh, tak boleh release sana. Lagi dulu. Aku cari tempat sesuai guys. Dekat sini lah tempat paling sesuai. Hehe, cross. Wush. Kenapa zookeeper tu tak bergerak? Biar duduk macam ni, dia tak nampak. Alamak, dia keluar dah pula. Kurang ajar. Kau nak main sangat, lepas tu jadi zookeeper kau tak nak jadi. Benda siang kau ni. Aku bagi penampak 3 rasa baru sedar sikit muka dia tu. Nak main sangat, lepas tu keluar. Dapat jadi zookeeper, keluar. Tu anugerah tau. Kau orang yang terpilih antara semua orang dalam ni dapat jadi zookeeper. Woi, cepat ni. Cepat tadi ni. Apa kita main? Ryan. Kenapalah aku dapat binatang besar-besar je ni. Budak air. Weh, main air. Woo. Rekam move it. Hup. Diam guys. Diam guys. Dia boleh tembak barang tau. Lepas tu barang tu boleh hilang. Kalau orang pro sangat, tembak lah semua barang. Dia tembak semua barang hilang. Dia tembak macam tu je lah, lagi senang. Terap aku. Sorry guys, aku rasa video sebelum ni sound game ni kuat sangat. Jadi dia tergelam sikit suara aku. So kali ni aku dah slowkan sikit sound game. And aku dah kuatkan sikit suara aku. Tapi tak lah kalau takut korang dengar bunyi angin. Sebab aku rekod dalam bilik and bilik ni tertutup. So kalau dengar bunyi angin tu halal je lah. Okay, tak nampak. Comel jarimau ni. Buat thumbnail sikit. Kan macam mana buat thumbnail? Pandai. Screenshot 3. Coba aku pandai screenshot nanti dalam video. Weh. Kenapa macam tu Zirafa? Dah kena tembak tu. Dah ada pil penang. Kenapa dia keras? Sudah. Yang bawa datang sini. La ilaha illallah.
Sampai aku kena sekali. Sampai aku kena sekali lah, Zirafah. Kenapa? Aku elok-elok je sorok kat situ, kenapa datang kat aku? Kau ajar lah. Tengok waktu dia duduk je elok-elok. Padang tu, mampus lah. Beli-beli dah. Beli-beli hat. Tengok yang kobol. Baru semat tapi tutup mata aku. Bukan main sangat apa guys game ni. Oh damn. Look at the money guys. Look at the money. Oh dah tambah dah. Tadi money 7 ni. Bintang pak. Apa museum tu? I'm gonna sing. Lens. It's not lancer, it's lens. Guys, game start. Tinggal kita jadi fish, mantap. Benda paling kecil dalam muka bumi. Apalah aku tembak dulu ni. Benda paling kecil guys. Dapat benda paling kecil guys. Crouch. Okay, itu sebenarnya. Tak nampak guys. Tak nampak. Ngofong. Mana dia nampak? Mustahil lah dia pernah nampak kat situ. Duduk diam je kat ni. Duduk diam. Slow and steady guys. Dia duduk jauh tu. Lagipun aku duduk dalam ni bukan nampak pun. Sibuk lah. Aku nak buat video ni. Weh. Ikan kekek ma iloi. Kangaroo. Dia best kalau jadi goose. Ikan ataupun laba-laba yang kecil-kecil. Lepas tu yang boleh lompat tinggi pun okey sebenarnya. Boleh lompat tinggi. Tengok macam goose tu. Dia boleh lompat tinggi. Nampak tak? Mana hilang? Member hilang. Member hilang tak apalah. Macam kalau biasa besar-besar susah sikit nak sorok. Guys, ada kena kejar guys. Tengok, aku rasa dia orang tak pandai main lah. Tengok goose tu elok-elok je dekat bawah tu, duduk crouch. Semakin dekat ke sini. Jauh. Crouch. Dia takkan expect kat bawah pokok. Lain lah kalau mata dia betul-betul tajam, mata helang boleh lah. Ni aku takkan main lama guys. Mungkin aku main dalam 2 round lagi. Ataupun 3 round lagi. 2 round lah macam sekejap sangat kan. 2 round 3 round lagi lah. 3 round lagi. Lepas kita end video lah. Cepatlah habis. Lagi. 3, 2, 1. Yeay, menang. Easy lah. Best animal. Kepala dia. Dia dapat best animal. Alamak. Game start. Ini tempat yang kita main first tadi guys. Masa intro ke lajunya. Cepat lari. Ya, zookeeper. Aku spawn jadi tadi depan zookeeper mat. Tak terkejutnya aku. Memang terkejut beruk lah. Naik atas. Sebenarnya tak selamat sebenarnya atas. Terlalau pula. Terlampau open place. Tapi tak apalah, kita crouch. Tempat yang kita aku AFK kejap tadi tau. Sebab ada masalah teknikal. Tiba-tiba aku dah mati. Kenapa ya? So guys, kita tengok je lah dia orang main ni Kita watch. Benda boleh watch. Penyamarannya agak baik. Ni jadi singa boleh duduk situ. Ni lagi lah dapat. Apa ni? Semut dia. Labah tak tahu lah aku.
Ni oh jadi labat semut lah. Lak tu lak. Yang tu atas dia ikut lak masing-masing lah. Kalau korang lak, korang dapat lah macam haiwan kecil-kecil ni. Best. Boleh lah. Kalau aku jadi zookeeper dalam video okay kan, baru dapat menarik sikit video. No, dia orang vibing. Memang semua haiwan dalam ni vibing guys. Tu brain rot, aku tak tahulah. Aku brain rot tak habis-habis tu. Memang boleh luasa dalam dunia sekarang ni. Oh, tempat ni pula. Ada yang kecil tu lah, yang kecil. Flamingo. Oh, besar sangat ni. Aduh. Aku kena tembak kan. Wih. Dah atas. Kita crouch. Dia tak nampak dah. Mustahil lah. Memang menipu punya game. Lak tu dia nampak haiwan kecil-kecil. Dia jadi lagi? Kena jadi ke? Sorry lagi kalau bunyi kuat sangat, bunyi apa dah. Dum tak apa-apa. Aku menurut lagi. Kejap menurut lagi. Tepilah. Alah, tak lepas lah pula. Astagfirullahaladzim. Jangan datang sini. Akak jangan datang sini kak. Kena juga. Alamak, asyik kita orang. Aku patut end kat sini sebab dah azan maghrib. Biasanya aku record dah pukul 7 lah sekarang ni. Okay guys, thank you so much jangan tengok video ni. Kalau suka video ni, kau boleh like, subscribe. Dan jangan lupa kalau dapat lagi 5 like, aku akan sambung lagi. InsyaAllah. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.